Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurdina Kamila binti Hazizul. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kelaburan yang terletak di Tumpat, Kelantan. Kod sekolah saya ialah DBA 6350. Saya amat berminat bermain bola tampar, tapi kadang-kadang saya suka membaca buku cerita. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ustazah. Saya amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang saya telah baca dan amat menarik jalan penceritaannya. Novel ini berjudul Maafkan Ifa. Novel ini merupakan hasil karya Jamilah Haji Bujang dan diterbitkan pada tahun 2006 oleh Vitar Star Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 92 halaman bercetak. Ilustrasi muka hadapan buku ini menggambarkan tentang kisah kekeluargaan. Walaupun buku ini telah lama, namun jalan cerita dan pengajaran amat penting dan sesuai untuk bacaan semua peringkat umur khususnya remaja. Tema utama cerita ini ialah tentang kekeluargaan dan gelodak jiwa seorang remaja yang mencari erti kasih sayang. Ceritanya bermula dengan watak utama iaitu Ifa. Ifa merupakan seorang anak sulung kepada keluarga yang sederhana. Ifa seorang yang berani, lasak, suka melawan dan agak pendendam. Sebagai seorang anak sulung, Ifa diminta oleh ibunya menjaga adik-adiknya. Dia merasakan ibu bapanya tidak menyayanginya kerana ibunya selalu memarahinya. Kasih sayang ibunya telah disalah tafsir oleh Ifa. Ayahnya pula seorang pemandu lori. Ifa tidak dapat menumpang kasih dan berbicara dengan ayahnya lantaran jadual kerja ayahnya yang tidak menentu. Ifa cuba menjadi seorang anak dan kakak yang baik, namun sering dileterin oleh ibunya. Kemuncak kemarahan Ifa apabila ibunya memarahinya akan kesalahan yang tidak dilakukan. Ifa mulai berdendam dan memberontak. Ifa nekat untuk berjumpa dengan sahabat baiknya Farhanah. Dia menyusup keluar daripada rumah ketika ahli keluarganya tidur. Pertemuan Ifa dengan keluarga Farhanah telah membuka matanya tentang nilai kasih sayang. Unsur kejutan dalam cerita ini bermula apabila Ifa diekori oleh seseorang. Kawan-kawan, kasih sayang keluarga amat penting dan perlulah disemai setiap hari. Ibu bapa menasihati kita kerana mereka sayang akan kita, hargailah keluarga kita. Sekian, terima kasih.